korang dah beli dah iPhone 11 Pro series ataupun korang ambil iPhone Air. Jujur aku cakap, tak semua orang menggunakan ke semua feature yang ada pada iPhone Pro series. Tak semua orang guna semua tu. Kalau kau nak satu pembaharuan lain daripada yang lain, nak yang nipis, nak yang ringan, ketebalan hanya beberapa dan dia nak satu perubahan yang sangat wow daripada iPhone siri yang sebelum ini, go for iPhone Air. Walaupun satu kamera tapi masih tajam, sesuai untuk gaya hidup harian korang. Untuk siapa menggunakan iPhone Air ni? Untuk orang yang tak menggunakan keseluruhan fungsi yang ada pada iPhone. Dia jarang menggunakan feature yang ada pada keseluruhan pada iPhone siri Pro. Aku rasa walaupun satu kamera, hasil masih tajam. Tapi kegunaan harian korang, kau jenis buat video, kau jenis buat content creator, kau sangat memerlukan ProRes, Pro RAW, sangat mementingkan mood cinematic. Aku rasa kalau korang ada bajet lebih, go for Pro series. Dan memerlukan ultra wide dan telephoto zoom, aku rasa iPhone 17 Pro untuk orang yang jenis macam ni. Sebab apa aku kata orang jenis macam ni terus go for Pro series? Sebab dia menggunakan keseluruhan feature yang ada pada iPhone Pro series. Sebab dia menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada pada Pro series. Kalau dia labur duit RM8,000 dekat satu iPhone untuk siri Pro, aku rasa berbaloi. Disebabkan dia menggunakan semua fungsi yang ada pada Pro series. Kalau korang ambil ke Air series, chip prosesor Air dan chip prosesor siri Pro, chip yang sama.